Anda peniaga runcit? Easy Retail Post boleh memudahkan urusan harian anda. Hanya ikut langkah mudah. Pergi ke WebSkill Settings. Klik Connected to DJI WebSkill. Pilih peranti iMin Swan 2P8. Kemudian, klik Apply and Set Setting. Pada skrin jualan, pilih item yang ingin dijual. Klik ikon penimbang dan letakkan item di atas penimbang. Berat item akan dibaca secara automatik dalam Easy Retail Post. Selepas itu, teruskan pembayaran seperti biasa. Penimbang Atlas OS 2X juga boleh disambungkan dengan Easy Retail Post. Dalam video ini, kami akan menggunakan iMin Falcon 2 untuk menyambungkan penimbang dengan Easy Retail Post. Pergi ke WebSkill Settings. Pastikan kabel USB telah dipasang dan klik Connected to DJI WebSkill. Pilih Atlas OS 2X. Klik Scan. Selepas kod penimbang akan dipaparkan, klik Scan sekali lagi. Klik Apply and Set Settings. Pada skrin jualan, pilih item. Klik ikon penimbang. Letakkan item di atas penimbang. Berat item akan dibaca secara automatik. Selepas itu, pembayaran boleh dibuat seperti biasa. Mari cuba Easy Retail Post sekarang.